Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we Assalamualaikum, apa khabar semua? Semua kena sihat-sihat selalu. Okay. Yeah boy. Right. Abah, pergi naik atas tu. Yeah boy kali. Okay. So hari ni kita nak menguji apa jentera Avita Nova. Ni saya ride dengan depan je lah. EWR Race Squad apa semua. Okay. So kita nak uji kekuatan jentera Avita Nova 160 mendaki Bukit Gunung Jerai. Bukit dah ke Gunung Jerai setengah tu, mendaki Gunung Jerai. Okey. Mendaki Gunung Jerai. So jom. Okey. Motor ni Avita Nova set kamera on tak? Okey. Ada. Okey, kamera. Okey, kamera semua tune. Alright. Saya harap mic saya okey lah. Okey. Saya harap mic semua okey. So jomlah kita nak try tengok. Ni ketinggiannya ni saya lupa, nanti kalau saya cari info saya buat dalam video. So ni kat bawah ni tadi minum cendol apa semua. So kita nak naik. Okey, jom bismillahirrahmanirrahim. Okey, minyak dengan 2 bar. So angle kamera set. Okey. So jom. Okay, Syami pun naik Avita kok ah. Kita nak try nanti. Jom. Okay, ni mendaki. Sat, ambil tu sat. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Teruskan mendaki. Let's go. Habis berikut. Okay, kita nak mendaki. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi Jerai. Okay. Pendakian. Alright. Syami nak beritahu. So, ketinggian memang tinggi untuk Jerai ni. Selalunya kalau geng-geng motor nak tengok, palu tak palu naik bukit, naik sini. Syami dengar lagu. Gila. Jom. Ya ni kalau orang naik basikal apa teruk ni, okey. So far tadi yang saya dah dapat motor apa try motor untuk comfort memang ada. So video ni khas saya tengok adakah Avita Nova ni mampu mendaki Gunung Jerai. Okey, tapi saya rasa tak ada masalah. Okey, kalau naik seorang tak ada masalah. Cuba kita tengok dia punya kesilapan power dia. Okay, sekarang ni tengah rendah lagi. Sekali bila dia dah mencanak ke atas, masa tu lah kita nak tengok adakah dia mampu ataupun tidak. Alright. Tapi ikutkan untuk Avita Nova ni, dia punya horsepower dia 24 point berapa saya lupa lah. Horsepower dia tinggi kat ni. Torque dia 14. Dan juga ada juga try, saya try main pick up sikit. Memang Avita Nova dia terbukti laju. Okey. Terbukti laju. Braking dia pun sedap. Okey. Untuk braking dia sedap. Nanti kita tanya Syami macam mana. Okey. So depan pun ada skuter. Okay, Syami nak beritahu depan ni apa? Depan sekali Ikuan lah, naik skuter lah. So dengan harga dia yang lebih kurang saya rasa estimate lebih kurang 8,000 lebih saya rasa lebih kurang kan. 8,000 lebih
Adakah ianya berbaloi? Untuk setakat yang saya duk pakai ni, saya rasa untuk harga yang macam tu sangat-sangat berbaloi lah. Okey. Kita tak payah sembang pergi ke another brand. Okey. Kalau macam tu, saya dulu pernah memiliki skuter lebih kurang macam ni. Yang brand satu lagi, yang Power pun tahu. Okey. Tapi macam ni saya rasa dengan enjin ni dia lebih powerful sikit. Kalau yang satu lagi brand tu dia biasa-biasa aja. Okey. And then lagi satu, enjin ni kalau hampa perasan, nampak bukit macam mana. Kalau hampa perasan, enjin ni dia kalau kita start, dia bunyi dia nak macam brand H. Enjin dia. So saya tak pasti adakah sama, tapi dia single overhead cam. Okey. Dan juga banyak part-part saya boleh pakai yang brand Y punya, dan juga macam part enjin tu tak salah saya ada yang update, dia nak ada juga nak sama macam brand H. So tak ada masalah pun kalau hampa nak pakai motor ni. Okey. So dengan harga yang murah saya rasa boleh je pakai, no problem. Tak perlu nak kroni pun. Okey. Bagi saya okey nampak. Dia okey pun, braking semua sedap. Ni saya pula. Torque dia pun just nice, tak ada masalah. Jerai dia satu corner ni corner dia tinggi ni. Nampak? Dia lipat tu dia tinggi. Power, naik bukit dia power. Best. Naik bukit dia memang power. Jerai lah. Kalau kat jerai lah satu corner tu, dia corner lipat tu dan terus junam ke atas. Kalau hampa turun bawah, dia lipat terus corner ke bawah. Macam ni contoh. Best. So tak ada masalah untuk Nova. Ini kalau hampa pakai minyak enjin yang cun, contoh dia 0.9 liter tak salah saya. Dia tak 1 liter. Pakai minyak enjin yang elok kan, minyak gearbox lah kan, rasanya lagi cun lah. Kekuatan. Okey, macam ni kita brake ni, dan masuk corner kita pulas terus. Power dia cukup. Pula lock tu power dia taklah overpower, taklah lemau. So memang best. Dan juga lagi satu, skuter ni dia tak macam motor-motor yang berspoket tau. Skuter ni power dia memang power dia ada je. Dia macam spoket, orang kata apa, kalau untuk spoket macam spoket tak apa nak cun, dan spoket spoket kecil lah apa kan. Macam ni memang sedap gila. So tak ada masalah pun. Depan tu ada kapcai. Ini kalau betul-betul kita boleh buat ni, kita buat timing dari bawah sampai ke atas macam mana. Dia junam terus ke ni. Power dia cukup ni. Untuk motor macam ni memang cukup lah. Bagi saya impress lah. Okay, sejujurnya masa Nova ni keluar, saya tak tengok pun review spek dia apa. Saya memang tak tengok. Kalau saya dapat review ni, ialah saya nak experience sendiri. Sedap ke tak sedap untuk motor ni. Bagi saya untuk harga yang berpatutan, harga murah untuk dapat skuter yang bersisi 160, memang best. Sedap gila. Syami enjoy. Syami pun naik Nova. So tak ada masalah buat Syami siap berdiri tu, kira jadi tu kan. Jadi ya. Ada construction. So kalau siapa yang tak pernah main gunung jerai ni, kena hati-hati ya. Kalau naik ni kadang-kadang ada orang turun. Kalau hari-hari cuti ni ada orang turun, kena hati-hati. Kena slow-slow. Kameraman depan. Enjin Nova ni saya dengar bunyinya sama macam motor depan saya ni. Motor apa tu? Bawa komen sendiri lah. Nampak rancak. Dia segi hampa akan sampai tempat resort. Tapi dia atas lagi view lagi cantik lah. Lagi saya belanja sekali lah. Lepas tu dengan seat dia yang memang lembut. Saya rasa kalau siapa yang pernah test drive motor Nova ni, yang betul lah, seat dia memang lembut gila geng. Boleh dikatakan banyak skuter yang saya naik Nova ni, skuter yang sedap, seat dia best.
Saya rasa selesa sangat. Bayangkanlah, power dapat, seat sedap. Lepas tu boleh naik atas pula. Oh, dengan kekuatan dia semua, enjin dia, kapasiti enjin dia semua. Wah, memang best. Should be no problem. Oi, minyak saya dah berkelip. Oh, tak berkelip pula. Aha. Tak apa. Minyak nanti ada cerita lain. Saya akan test minyak, tu cerita lain. Okey. Sebab yang ni tak korek pun. Ni saya set kosong lah, tapi bukannya full tank lagi. Sebab masa ambil motor minyak full. Walaupun motor ni tak ada ABS kan, motor ni tak ada ABS. Sebab tak saja motor ni dia masa dia launching tu, masa tu sebelum syarat ABS kena wujud untuk motor CC 150 ke atas, bagi saya brake dia dah mencukupi. Dia pula brake disc dia pakai depan dan belakang, dah mencukupi dah untuk stopping power. Sebab motor ni pun dia tak ada overpower sangat motor ni. Tapi dia just nice untuk yang kita nak bawa daily kan. Saya rasa kalau saya tak mau review daily saya rasa untuk motosikal Aventa ni daily memang dah mencukupi. Kita nak test macam ni, naik bukit, bobot nak gerak dengan member kan, nampak kaki saya tak boleh turun pun. Memang best. Kalau hampa berpeluang untuk merasai macam ni kan, naik motor ni, naik bukit dan jerai, hampa boleh tahu. Untuk tayar ni, tayar stand kilang, bagi saya no problem. Tapi kalau hampa ni over, hampa try, hampa pulun kau-kau, itu mungkin akan ada problem lah. Mungkin lah hampa akan cari tayar yang lebih elok lah. Best. Dan bila maneover dia left and right pun sedap. Fork dia, suspension belakang dia, best. Memang best. Nak bukit sampai berkelip minyak gila tu. Turun balik, nak kena relax kan. Oi, banyak pun. Okey. Laju sikit. Jalan sini dia memang macam sikit. Santai sikit. Itu motor ni apa boleh rasa raw power sebab dia tak ada traction control kan. Tapi untuk safety dia tak ada traction control lah. Tapi apa nak rasa raw power motor ni boleh rasa. Boleh rasa tu. Pulah ada. Rasa tu ya. Raw power untuk motor ni. So bagi saya kalau untuk motor sesebuah skuter tu, kalau dia boleh panjat bukit apa semua, bagi saya dah cun lah. Dah tak ada masalah lah, should be no problem lah. Memang lucu terus lah. Okey, bukit makin tinggi. Nampak? Kalau nampak tengok meter, kalau nampak meter lah 65, 66 lah. Power dia memang stable. Kalau motor berspoket ni, kalau spoket kecil habis. Okey. Dah tinggi dah. Alright. Boleh kita break, kita buka balik. Power ada. Hati yang best. Mau azab.
Yes. Saya rasa motor ni kalau contohlah hampa tak mau modi rim 17 kan, dah cukup lah. Okay, alright, selamat datang ke, ini semua sesi dia lah, tapi kita boleh pergi atas lagi. Okay. Jambatan Perdana Negeri Kedah. Okay. Tunggu depa dulu. Ha? Tunggu depa dulu, kita naik atas lagi. Orang atas lagi? Ada atas lagi. Yang ni selalunya orang mati kau ni, tapi kita atas lagi boleh naik. Macam mana Mi? Nova, okey. Sedap ah. Dia punya naik. kan, power dia ada kan. Tutup koyak. Atas lagi. Ni atas lagi. Jom naik atas lagi. Buka lagu. Okey. Kita naik atas puncak. Saya rasa dah nak sampai dah puncak ni. Macam motor ni, motor Kapcai. Jenis Cenggia. Kalau skuter tak ada masalah. Tikam lah. Nampak? Power. Sangat cukup. Saya siap boleh motor Kapcai kalau betul-betul. Semua player-player tali sawat ataupun player-player belting ni, saya rasa mereka dah tahu dah. Sekarang ni memang tengah duk fight skuter apa semua kan. So apa boleh pilih skuter pun yang benar. Nak sisi besar, sisi kecil semua ada. Kita potong sikit motor ni, awak lock lah. Boleh potong. Makin sejuk. Best. Dah rasa kesejukan. Okay. Kilometer lagi. 2 kilometer lagi lah. Wah, minyak dah berkelip. Harap tak habis minyak lah. Memang kalau motor naik bukit, memang minyak dah cukup parah. Apa kita uji. Sekarang ni dah 182 kilometer. Apa untuk Aveta ni. Tapi masa saya ambil motor ni pun minyak full. Tapi saya rasa saya buka tank dulu, dia tak penuh lagi. So tak apalah. Kita try lah. Meter full. Nanti mungkin saya akan cerita benda lain untuk minyak pula. Nanti kita pergi tempat lain kan, insyaAllah. Hari ni bengkel tutup memberi peluang pada nak jalan job saya. Selalu kami turun bukit, selalu kalau saya naik jerai, saya turun bukit saya tahu on enjin saja. Okey, sampai dah ke? Alhamdulillah sampai dah. Okey, Gunung Jerai. Kita pergi atas tu. Boleh tak? Selalu boleh pergi atas tu kan, naik atas. Motor boleh kena pergi tu? Seorang RM2, lepas tu motor parking dekat tak pakai. Seorang RM2 ya?
So kami dah naik sini dekat Padang Tok Syekh, tapi saya lalu lah ni atas ni. Atas sekali kem tentera. Tapi ya kem tentera agak-agak lah. Oi, lagi kena fire ni. Okay, jom. Kita nak uji pula untuk Aveta Nova 160 ni turun bukit. Turun Gunung Jerai. Ni berasa paling tinggi ni. Tambah kau 3 dulu. Jadi aku sambung. Saya turun, saya tak mau. Saya on engine tapi orang boleh minyak. Okay, so ni kawasan paling tinggi lah dekat Langkat Tok Syekh. Paling tinggi ni. Nampak tak boleh minyak pun, kelajuan dia dah 34 ke 5 dah. Saya dah duduk atas. Okay, saya tembak drone lah. Okay, tembak drone, ambil view sikit. Alright. So far bagi saya untuk Nova 160 ni sedap. Kalau nak naik ni jalan ni macam ni jalan orang hiking sebenarnya ni. Dia dah tinggi ni, dia makin tinggi. So untuk turun ni, selalu kalau Gunung Jerai ni bila turun, selalunya mendaki ni tak ada masalah. Nak turun boleh orang risau. Sebab apa? Power braking memang kena ada. Kalau power braking kurang, habis. So kalau hampa nak main naik Gunung Jerai, better check brake dulu. Okay, braking dulu. Kalau overpower pun bahaya juga. Contoh tangkap brake cepat sangat kan. Tekan sikit dah tangkap. Takut tunak pula. Sebab corner dia kat sini, semuanya corner tajam. Corner tajam semua ni. Kalau hampa tengok. Memang tajam habis ya. So untuk jalan macam ni, jalan ni kalau rasa dalam kamera tak nampak gegak kot. Tapi jalan ni dia jalan macam nak dia tak off-road lah. Cuma dia punya atas ni kasar sikit. Bagi saya tak ada masalah. Untuk suspension dia, okay, just nice. Kalau esok dah lama-lama suspension dia dah teruk, either hampa repair ataupun cari suspension yang baru. Saya rasa fork ni lebih kurang sama je dengan model brand lain. Tak salah saya lah. Okay. So sekarang ni Syamil dia naik double dengan Apis. Okay, dia pun naik double. Nanti kita tanya macam mana. Double okey tak okey. Power macam mana. Memang laju. Turunnya laju. So braking kena function. Sini belah kanan ni belah Tok Syekh. Okay, jom. Dia punya main kaki dia tu. Back out lah. Allah. Patutnya sini kita cari skuter adventure. Wow, sedap. Tapi saya uji lah. Contohlah kalau hampa beli Nova, nampak mendaki kan kali. Kalau hampa beli Nova, contohlah hampa dah beli Nova 160, lepas tu hampa kata nak apa nak guna tu. Selalunya orang Malaysia ni suka multi purpose. Motor tu lah, nak roda sini, nak pergi ride, nak pergi kerja apa semua kan. So kita uji lah tu lah. Macam mana apa yang orang Malaysia nak. Okey, sedikit tips untuk dorong bukit. Kalau boleh hampa nak apply brake kan. Apply jangan tahan brake lama sangat. Maksudnya layan motor. Macam ni dah lepas corner, jangan sampai layan. Jangan tangan tu jangan setiasa dekat brake. Kalau ini brake kaki ke brake tangan apa, jangan setiasa dekat brake. Sebab apa, kalau hampa tahan lama-lama, boleh jadi brake hampa jadi panas, so dia kosong. Bila kosong tu habis. Tapi kalau benda nak jadi, dia nak kosong, tak boleh buat apa lah. Tapi untuk pencegahan, turun bukit, layan total lah. Layan total saja, jangan duk apply brake. Memanglah kita rasa risau, tapi kena practice lah. Macam ni, ini apply brake, lepas. Jangan setiasa brake kat tangan. Bila dia kosong nanti, memang nampak macam lucu atau terbalik je. Baik.
Vitana saya tengok bila turun minyak memang cun. Dia jimat. So, apa dia tengah turun bila mendaki. Maksudnya bila mendaki ni kita kena power yang lebih. Power yang lebih untuk pendakian tu. So minyak makan sikit lah. Tapi tak apalah, kita try ya. Kita try. Tak ada masalah apa. Kalau ikut mileage ni dah dekat 190 lah. Uish, bagi saya okey lah. Untuk gunaan daily apa semua ni. Tak ada masalah. Oh, semua white.